Hukum jual mah bayar asu-asu tapi dimahalkan sikit kerana harga mah terus meningkat. Adakah meningkatkan harga mah daripada harga semata itu dikira riba? Baik. Dia jual mah dengan mah, tak boleh asu-asu. Yang bolehnya mah dengan pitih. Mah dengan mah tadi. Kalau mah dia sekilo, kita sekilo. Dia sama, kita sama. Faham tak? Kalau mah dengan mah. Lepas tu kalau kau puang nak pergi trade-in barang kemas, nak gelang ke rata ke model lama, nak ambil model baru, nak buat raya baru ni, tak boleh tukar gitu, haram. Riba namanya. Kena jual dulu barang kemas kita tu. Lepas jual, beli hak dia pula. Dia kena gitu. Sebab tak sama timbangan. Tapi kalau barang kemas kita sama timbangan, kita nak dengan hak dia sama timbangan, harus. Umpamanya rata kita hak lama dah kita pakai 6 tahun dah ni, beratnya 5 gram. Yang kita nak baru pun 5 gram. Tak ada masalah. Tukar gitu. Ramai orang puan buat, dia mana? Dia anggar-anggar kata tuan kedai kata, tambah 400. Tak sah. Pasal apa? Tidak sama timbangan. Tak boleh. Dia kalau nak jadi halal, hak barang lama kita mesti anggar dengan tuan kedai nak ambil berapa, pasal saya nak ambil awak kat gini. Awak gini lah, gini. RM600. Maka kita jual 600. Boleh piti 600, beli hak dia kat baru pula 800. Jadi tambah 200. Boleh. Hak soalan sini, mah dengan piti. Kita beli mah, bayar dengan piti. Faham tak? Tapi tak beli sekaligus. Bayar asu-asu. Jawabnya mah tak boleh asu-asu. Yang boleh asu-asu pitih tu asu-asu. Faham? Jadi boleh ke tak? Boleh. Dah kita pergi naik harga sebab harga mah tu naik, tak boleh. Dia atas hari mana kita beli, hari tu harga mah. Hak tu saja kita akad. Tapi akad naik gitu, tak boleh. Kena berat sekaligus beli. Dari nak beli maknanya sorak, beli 2 gram saja. Kerana harga mah tak boleh main 2 harga 3 harga atas satu akad. Faham?